Assalamualaikum. Kembali lagi di Spark Channel. Okey. Berada di kamera Helen lagi. Okey. Atau family trip aku. Keluarga kecil aku. So, kali ni aku memilih tinggal di Bala Chalet Resort. Yeah. Reception dia. Okay. Pak, muka kan style lama, ala-ala British. Ni ruangan makan dia. Okey. So, ada ruangan makan lagi kat ujung tu. Ni kat reception. Kak, saya dah hantar beg saya sendiri. Tak apa. Saya review Nah, ni kitchen. Ni ruangan makan tu lagi. Nice kan? Alamak. Ala British. Yes. Okay. Aku bawa korang jalan-jalan dulu. Menikmati pemandangan di sini. Okey. Nampak tu? Ni ruangan makan saja tau. Ruangan makan saja. Okey. Jom. Kita tengok bilik. Okey. Tengok. Kalau korang ada beg banyak ke, tak apa. Ada housekeeping yang tolong bawakan ke bilik anda. Tak susah. Tak penat pun. Okey. Ni bilik. Lagi. Okey. Ini cuaca mendung. Tadi dah hujan. Angin sejuk. Sejuk dah. Jom kita tengok dalam bilik. Kita jalan-jalan lah. Garden kot. Sweet-sweet macam tu. Okey. Ni bilik kami. F15. Oh. Yeah. Katil. Semua. Okey, ni tandas. Okey. Ada shower. Biasalah kena ada heater. Yang best ya. Dia ada tingkat 2. Tengok. Jom. Kita tengok. Tengok apa ada. Tengok ni. Jom. Atas ada 2 single bed. Ini pemandangannya. Atas ada lagi. Okay. So, yang mana family ada. Macam akulah, ada 3 orang anak, boleh lah. 2 dah besar. Satu lagi tu kecil lagi. So, boleh tidur bawah. Ini boleh lah khas untuk dia. Nampak? Tu parking. Okey. So, macam biasa, aku booking ke Agoda. Aku selesa Agoda lagi daripada platform lain. Sebab nanti dia dapat cash reward. Agoda.
Harga korang tengok sendirilah sebab lain hari lain harga. So boleh lah. Kalau teringin nak ala-ala garden, ala-ala English, lepas tu harga pun boleh dengar. Bala Chalet. Satu lagi smoke house. Smoke house aku rasa mahal lagi. Tak apa. Satu hari nanti aku duduk kat smoke house juga. Okay? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.